Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Malaysia. Saya hormat majoriti Islam Melayu. Saya hormat Undang-Undang Malaysia. Saya hormat Kerajaan Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini Malaysia sudah maju, sudah kaya kerana siapa? Kerana warga negara asing. Ini kelang-kelang Malaysia. Semua dari luar negara. Ini kelang-kelang diada Malaysia, semua dari luar negara. Itu dalam kelang siapa kerja? Kontrak siapa buat? Kelapa sawit siapa buat? Potong getah siapa buat? Kebun sayur siapa buat? Cuci longkan, korek longkan siapa buat? Pagi-pagi ambil sampah siapa buat? Betul lah, bayar gaji. Bayar gaji betul. Tapi dia orang pun ada bayar duit permit. Itu tak cakap pun bro. Bangang satu hari nanti anak-anak Bangla akan jadi Parlimen Malaysia. Ingat bro, saya bagi tahu sama lo, satu hari nanti anak-anak orang Bangladesh akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Ini saya cakap. Tahu? Orang Bangladesh, warga negara asing, rajin kerja, kerja keras, pandai cari duit. Bukan macam hang. Ini Ustaz Syofian. Ini satu. Dia tak tahu apa. Di dalam Pulau Pinang, negeri Pulau Pinang, beratus-ratus kedai-kedai Indonesia, kedai-kedai Siam, orang Thailand. Kenapa itu Ustaz Syofian tapi serbu kedai-kedai Siam, tapi serbu kedai Indonesia? Bangang, pasai sepadan. Ustaz Syofian, kenapa dia tapi kedai makan Indonesia? Kenapa tapi kedai makan orang Thailand, orang Siam, orang Patani, orang Goloh, orang Botong? Orang Indonesia, bini orang Melayu. Laki-laki orang Melayu kahwin gadis Indonesia. Dia orang nega sate, dia orang nega bakso, dia orang nega pica lele. Orang Siam nega tom yum, ikan bakar, goreng-goreng macam-macam. Hang tak tahu apa, hang serbu pasal apa? Ingat, satu hari nanti, insya-Allah. Sekarang orang hina warga negara asing. Surah maju, surah kaya, sekarang hina warga negara asing. Lu orang surah kaya, Malaysia surah maju, surah kaya, hina warga negara asing. Ini Malaysia surah maju, surah kaya kerana warga negara asing. Warga negara asing rajin kerja, keras kerja. Bukan macam lu. Warga negara asing Bangladesh nikah gadis-gadis Melayu, apa dia orang nak buat? Dia orang nak curi barang, nak rompah, nak coli orang, nak tipu orang. Tak. Warga negara asing rajin kerja, keras kerja. Ingat sini tahu, ingat sini. Bangang. Lu betul-betul bangang, lu pondan. Lu pondan, saya cakap lu pondan. Itu pasal lu maki orang tahu. Lu pondan. Saya tak maki orang, saya tak cakap kotor, saya tak hina orang. Benda yang betul saya cakap. Itu apa? Negeri Pulau Pinang. Saya tahulah. Saya tahu negeri Pulau Pinang macam mana.